Merujuk laporan FMT, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa pengurangan kira-kira 10% tenaga kerja Petronas yang diumumkan baru-baru ini kebanyakannya melibatkan pekerja kontrak. Banyak yang kontrak, ujar beliau secara ringkas kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Ikhwan. Beliau mengulas mengenai laporan yang menyatakan syarikat minyak dan gas negara itu sedang melaksanakan penstrukturan menyeluruh dengan matlamat mengurangkan kos operasi susulan kejatuhan harga minyak mentah dan ketidaktentuan pasaran global yang memberi tekanan kepada keuntungan syarikat. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Tengku Muhammad Taufik Aziz sebelum ini mendedahkan bahawa lebih 5,000 kaki tangan akan terlibat dalam pengurangan tersebut. Selain itu, syarikat turut mengambil langkah menghentikan sementara kenaikan pangkat dan pengambilan pekerja baharu sehingga hujung tahun 2026 sebagai sebahagian daripada pelan penyesuaian. Petronas merekodkan penurunan keuntungan sebanyak 32% pada tahun 2024 selepas menyaksikan kemerosotan sebanyak 21% pada tahun sebelumnya. Keadaan dijangka kekal mencabar pada tahun ini, antaranya disebabkan penurunan berterusan harga minyak mentah Brent.